mudah geng, tak mudah. Tak mudah. Masa dekat Pengkalan Kota ni kan, saya memang dah mengalah kan untuk ekspedisi teroka Sungai Muar. Sebabnya 2 kali try, 2 kali gagal dan 3 biji enjin bot rosak. Tanpa Abang Ayim dan juga korang, memang takkan ada percubaan teroka Sungai Muar kali ketiga. Jadinya untuk konten teroka Sungai Muar percubaan kali ketiga ni, saya memang buat dengan jiwa khas untuk korang semua yang telah sudi menyaput saya. Tak kisahlah apa pun bentuknya. Dan jangan lupa like, share dan juga komen. Assalamualaikum geng. Saya berada dekat Sawah Ring sekarang dan saya menuju ke Pengkalan Kota. Hari ni saya akan mulakan kembali ekspedisi percubaan kali ketiga teroka Sungai Muar geng. Tapi sebelum kita gerak tu, korang dah siap belum barang-barang korang? Saya nak pergi beli tuti kejap, lepas tu kita gerak. Dan sekarang ni kita akan pergi menuju ke Felda Srijaya yang terletak di Bukit Serampang. Alright geng, saya dah sampai dekat kawasan Felda Srijaya. Dekat Felda Srijaya ni dia ada jeti geng, jeti Kunang-Kunang nama tempat tu. Lepas tu nak masuk pergi ke Pengkalan Kota, jeti Pengkalan Kota pun daripada jalan ni juga. Jadi kalau kau nak mancing udang galah, ikan patin ataupun apa-apa ikan lah, ikan sungai kan, kau boleh try lah dekat Felda, kawasan Felda Srijaya ni. Dia ada 2 jeti. Saya gerak dulu, poporo je. Dan kawan baru kita yang bernama Muib ni duduk dekat Felda Srijaya lah. Lepas tu Muib ni wakil kan orang daripada jeti Kunang-Kunang untuk ekspedisi teroka Sungai Muar percubaan kali ketiga ni. Dan sesampai je saya di jeti Pengkalan Kota, rupa-rupanya Abang Ayim dah standby dah. Jadi pada pagi tu, saya dengan Abang Ayim set up enjin yang berjenama Evin Root yang baru diservis. Enjin power geng. Kita akan memulakan ekspedisi kita teroka Sungai Muar kali ketiga. Terima kasih banyak pada Abang Ayim sebab banyak menolong kita geng untuk ekspedisi Sungai Muar ni kali ketiga. Kali kedua dan kali ketiga dia lah orang kuat tulang belakang, bintang utama geng. Kita cuma menjalankan je apa-apa. Dan korang doakan semoga Abang Ayim dan juga keluarga semoga dipermudahkan rezeki dan disihatkan selalu. Jangan lupa juga doakan kepada arwah mak Abang Ayim. Semoga dia ditempatkan tempat yang best lah kat sana. Amin. Alright geng.